Jangan skip video ni. Siapa yang skip video ni, dia orang yang terpaling rugi. Sebab semua orang teringin jumpa baginda Nabi SAW. Walaupun di dalam mimpi. Betul tak apa yang saya cakap? Semua orang teringin nak tengok wajah baginda Nabi SAW. Ada satu doa yang boleh kita minta dekat Allah untuk kita lihat wajah baginda Nabi SAW. Tapi sebelum tu, share lah juga dekat kawan-kawan. Repost, copy link masuk dalam grup, bagi dekat mak ayah, bagi dekat adik-beradik, bagi dekat kawan-kawan. Sebab doa ni simple sangat. Saya yakin semua orang boleh hafal. Dalam masa 5 minit pun boleh hafal lah. Kita share sebanyak yang mungkin. Biar semua orang boleh hafal doa ni. Boleh? Dah share dah? Terbaik lah tuan-tuan. Doa dia macam ni. Ikut saya pelan-pelan lah. Saya baca pelan-pelan tau. Allahumma arini wajha nabiyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manami. Okey, dapat tak? Sekali lagi. Allahumma arini wajha nabiyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manami. Ustaz, pendeknya doa tu. Pendek je kan? Saya doakan tuan-tuan dan saya, kita semua yang tengok video ni, yang share video ni, kita semua dapat berjumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun di dalam mimpi. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, share video ni dekat orang lain juga nah. Jangan kita je yang tahu, bagi orang lain tahu juga. Mak ayah kita tahu, kawan-kawan kita tahu, adik-beradik kita tahu, jiran-jiran kita tahu. Bagi semua orang tahu doa ni. Jangan simpan seorang-seorang. Boleh? Follow, like, komen, share video ni untuk semua orang. Semoga bermanfaat. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.